Boleh? One, two, three. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada audiens kita, dan selamat datang juga pada yang baru join pada podcast pagi ini. Podcast mengenai um, cabaran dalam pemilihan kerjaya lah. Okay, berserta kita pada pagi ini adalah dua orang panel. Yang pertama Tuan Haji Badrul di sebelah kanan saya, dan saudara Fahmi lah yang duduk di hujung sekali. Dan Tuan Haji Badrul merupakan seorang pesara, dan sebelum beliau bersara, beliau berkhidmat di Menteri bahagian pengurusan nilai sebagai timbalan pengarah lah. Dan saudara Fahmi pula merupakan seorang operations manager di Anata, betul? Anata Dynamics dan Berhad. Okay, dan saya sendiri merupakan seorang pensyarah lah di sebuah IPT tempatan. Pertama sekali kita mulakan dengan sedikit intro lah kot daripada panel kita. Saya menjemput Tuan Haji Badrul lah untuk cerita sikit latar belakang Tuan Haji. Kan? Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Moderator dan ahli panel Abdullah Fahmi, dan saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada Kesatuan Ikhtisas Muslim Malaysia itu KIM yang menjemput saya untuk bersama dengan podcast pada pagi ini. Saya rasa dibandingkan dengan tuan moderator dan juga ahli panel yang kedua, memang situasi yang berbeza lah. Jadi dengan penglibatan saya pada tahun 80-an, 90-an dibandingkan dengan mereka pada tahun 2000 ke atas. Jadi pengalaman saya sepenuhnya di jabatan kerajaan, bermula dengan di jabatan JKR, ibu pejabat, kemudian berpindah ke Terengganu, JKR Terengganu, kemudian berpindah ke JKR Labuan, Belah Sekutuan Labuan, kemudian pindah ke JKR Kelantan, kemudian berpindah ke Johor Bahru menjaga projek Gerbang Perdana, kemudian berpindah ke Cyberjaya, terlibat dengan projek terowong air daripada Pahang ke Selangor yang lebih kurang 44 km panjangnya. Dan yang akhirnya sebelum pencing bertugas di TPU, Jabatan Perdana Menteri, di bahagian pengurusan nilai, value management. Itulah pengalaman selama 35 tahun di jabatan kerajaan. Wow. Boleh kata serata Malaysia, Tuan Haji telah berkhidmat dengan Cuma utara je tak. utara tak sempat nak Utara sampai. tak sempat. Sempat pergi. Tarik balik. Apa nama tempat custom sekarang Ya. okey. Okey, dan seterusnya saudara Fahmi pula, boleh ceritakan sikit pengalaman kerja saudara Fahmi daripada mula sampai sekarang.
Alhamdulillah. Kembali terima kasih kepada moderator, kepada Hasan, um, panel pertama, Tuan Haji Badrul Alam, dan kepada Kim dan juga Halwan, atas ber, 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 lah, habis dah 30 dah tahun. dah bersara. Ini Alhamdulillah, bila graduasi tu pada tahun 2013 tu, um, uh, rancangan tu untuk kerja sendiri. Hmm. Dan waktu tu dengan pelibatan di kelab, dengan NGO dan sebagainya, jadi saya nak buat kerja sebagai media provider lah, Hmm. video, website, foto. Okay. Tapi selepas tahun graduasi tu 2013 sampailah ke hujung 2013 tu lah. Saya pun mak saya kata why not, um, pergi masuk kerja dengan orang, Hmm. tengok macam mana orang buat kerja kan. Hmm. Hmm. Itu okey, saya timbangkan. Jadi saya pun apply kerja. Alhamdulillah saya mula kerjaya pertama kerja korporat tu pada 2014. Saya ingat somewhere around March rasanya. Uh, 2014 ya. Dah 2014 bersama Boston Heavy Industry. Um, di sana lebih kurang dalam 3 tahun lebih. Alhamdulillah pada tahun 2016 tu saya tadi naikkan pangkat. Jadi pada awal Hmm. 2017 tu naik pangkat lah sebagai senior eksekutif. Dan um, Razin saya lihat ada peluang untuk explore teknologi yang mungkin saya tak dapat di company sedia ada, maka saya memilih untuk pindah lah. Saya pindah kepada company seterusnya, company US, based di US, tapi dia ada office Malaysia kan. Saya Hmm. tukar tu ambil pengalaman. Itu tak lama Razin um, diberhentikan dan masuk kepada company baru, cari kerja. Alhamdulillah dalam masa 3 bulan dapat kerja baru. Saya rasa mungkin tak, kata suasana tu kerja okey semua, klik pun bagus, bos pun bagus semua, cuma industri tu mungkin bukan saya punya preference lah kot. Bukan Bila dah minat masuk pada dah, ketika tu lah. bila masuk kerja banking, jadi Ah, dengan banking punya environment tu, environment. dia punya strict tu rasa macam tak kena di hati lah kan. Itulah lebih kurang. Tapi tak ada masalah, kerja tu semua okey. Bos pun bagus sebagainya, klik pun sangat bagus. Dia kata okey lah, dapat peluang kerja ni. Dan Alhamdulillah saya kerja di company sekarang ni lah, di Anata. um, Bermula dengan jawatan lain asalnya, Hmm. dan kali ini jawatan yang ketiga lah sebelum pindah. Dia tak kata promotion lah, sebab Hmm. dia Pindah tak ada career jabatan lebih ladder kurang macam tu. tu. Dia tak ada promotion, dia lebih pada bertukar role. Ah. Jadi pada position lain yang sesuai dengan strength kita dan keperluan Hmm. company waktu Hmm. tu kan. Hmm. Alhamdulillah sekarang ni saya sebagai partner operation manager, melihat kepada partner operation globally lah. Okey. Tu sikit sebanyak lah. Alhamdulillah telah pun bekerja dengan company selama hampir 7 tahun lebih lah. 7 tahun lebih. Ya, Masya Allah. Lama. daripada sebelum COVID-19. Makna kata memang kena betul lah dengan Betul apa. lah. Setakat ni kena lah. Dia paling kena sekali. Ini paling lama lah. Kalau kita tengok lah macam mana. Maklum. Masya Allah. Ya, itulah semua kerja saya. Dan banyak lain company, lain style dia. Hmm, betul. Dan betul, dalam company yang sama pun bila bertukar jawatan pun dia, saya Environment tadi lah dia. tengok kita tukar jawatan dari satu tempat ke tempat. Hmm. Hmm. Dia pun ada dia punya cabaran tertentu sebagainya. Betul. Alhamdulillah lah. So far, saya masih di sini lah. Masih di Anata. Ya, kena. Baik, baik. Um, Kira kalau Saudara Fahmi nak describe perjalanan kerjaya Tuan Fahmi sekarang ni dalam 3 perkataan, apa yang boleh nak dipendekkan dalam 3 perkataan? Hmm. Interesting. Ini mungkin saya boleh katakan, pertama accelerated. Accelerated lah. Uh, Sebab dalam banyak kerja yang saya ada pun memang saya rasa macam progress saya tu is being accelerated. Dengan, Okey. dengan support daripada manager, support daripada colleague dan sebagainya. Jadi kita rasa macam dapat menunjukkan progress. Accelerated, exciting, dan juga
lebih pada apa? Exciting dan curiosity lah. Curiosity. Itu Okay. yang dah driven saya lah untuk especially di company yang sekarang ni untuk always ada peluang untuk Belajar kita something new. belajar something new. Kalau tidak dia akan jadi macam lama-lama kita stagnan tu. Yalah. Kita dalam stagnan dia jadi boring. Bila kerja sama kan. Dia kata macam ayah berjanji aku buat kerja aku. Dia tak penuh je kan. Dia nak kita macam mana kita nak bagi lebih kan. Kita kena curious lah. Tak curious Betul. kita tak. Bila kita explore tu kita seronok lah buat kerja tu kan. Dah, Betul. Ya je. So kita nampak kat situ kira ada daripada dua background berbeza lah kan. Macam Tuan Haji Badrul, kalau saya tak salah faham tadi, daripada first graduate tu terus sampai ke pencen lah, memang masuk terus ke kerja-kerjaan kan. So kalau Tuan Haji tengok balik pada um, laluan kerjaya lah daripada first graduate tu sampai lah pencen tu, Tuan Haji rasa adakah definisi kejayaan dalam kerjaya Tuan Haji tu sama waktu first masuk kerja sampailah waktu pencen tu? Ataupun along the way tu sama dia ada berubah sikit dia punya perspektif tu? Dah, mana kalau berbanding dengan apa ni, Abdullah Fahmi, memang nampaklah satu perbezaan dah. Macam saya ni banyak sepenuhnya di sektor kerajaan. Kalau saya macam tadi Abdullah Fahmi dengan tiga perkataan, saya pun memang ada juga dan memang sepanjang kerjaya tu mungkin tercapai lah. Kalau saya konsep KKS. KKS iaitu committed, keselesaan ataupun kepuasan. Yang keduanya, yang ketiga sumbangan. Ya. Mana yang pertama committed, mana kita committed dengan kerja kita dengan sepenuhnya bagi penumpuan, mana kita dapat kepercayaan daripada bos kita atau orang bawahan ataupun dengan pelanggan kita. Kemudian segi kepuasan tu memang kita memerlukan kerja ni kena enjoy lah. Betul. Kepuasan, sukaan. Jadi mana kita kena suasana komunikasi, tempat. Memang alhamdulillah saya mana tempat banyak tempat tu kira selesa lah. Selesa. Dan yang terakhirnya sumbangan. Walaupun kita kerja macam mana pun, sebab mungkin berbeza dengan Abah kami dengan mereka. Sebab saya ni berasal dari keluarga susah, kampung dah. Jadi memikir mana pertamanya fikir sumbangan pada orang tua. Kemudian keluarga, masyarakat. Jadi apabila kita kerja pun memang kita dapat beri sumbangan sampailah ke akhir. Jadi yang akhir itu memang sumbangan terakhir itu kita sumbangan kepada kita orang sebagai seorang Islam. Mana kita tidak mana sumbangan kita pada Islam tu mana kita boleh laksanakan walaupun kita kerja. Jadi dengan gabungan kita committed, kemudian dari segi kepuasan kerja dan kita dapat beri sumbangan. Jadi alhamdulillah sampai rasanya sampai ke akhir tugas, alhamdulillah rasa pencapaian ketiga ini dapat dicapai lah, alhamdulillah. Baik. Kalau kita tengok pada career path Tuan Haji tadi, start kerja dengan tahun 19 Dia bawa, tapi dia boleh dipinjam. kerajaan punya tu lah. Dia pinjam macam saya pinjam ke GPN, EPU itu untuk dipanggil settlement ke. Jadi ada yang kerja di Jabatan Pelajaran, ada yang kerja di Jabatan Penjemputan. Semuanya daripada JKR. Okay. Dan dia punya kira macam kalau kita kata masuk first kerja tu kita start dengan orang kata entry level punya pekerjaan lah mungkin. Macam tadi Saudara Fahmi tadi ada mention mengenai jadi junior executive dulu, betul? Macam kalau Tuan Haji tadi betul.
Yang biasa. Ya. Alah, dia panggil kanan, Ah, dia Sini ada lah ke sini kanan lah. kanan Okey. sini. penguasa, I see. kemudian ada mungkin naik timbalan, naik Dan ketua soalan-soalan. bahagian. Oh. Itu dia punya. Kira dari segi tu lebih kurang macam dalam industri jugalah. Cuma mungkin dalam kerjaan kita kata mungkin ada apa tangga-tangga gaji boleh naik-naik tu lah kan mungkin. Sekiranya contoh macam saudara Fahmi soalan untuk saudara Fahmi. Sepanjang tadi kata dah tukar kerja lebih kurang 4 company lah second ni betul lebih kurang. Cuma sekali tu dilepaskan. Tapi sepanjang perjalanan tu apakah um, keputusan yang paling penting yang saudara Fahmi pernah buat ataupun putuskan dalam career path tu nak sampai ke Anata tu? Oh. Nah, saya ingat setiap kali dalam apa, transition lah dalam sama ada ni dia memang setiap kali tu dilema tertentu lah Oh, kan. okey. Jadi saya ingat ni sekarang sebab Kenapa? saya kata tadi um, secara saya pun setuju dengan Haji, maknanya dari segi kepuasan kerja tu penting kan. Betul. Jadi waktu pertama um, kita ada kepuasan kerja tu kan. Bahkan ikut ini pengalaman yang saya rasa sendiri, maknanya saya walaupun kerja untuk kerja pertama tu saya lebih kurang dalam 3 tahun 3 bulan macam tu, tapi saya punya uh, pengalaman saya bekerja tu saya rasa macam saya dah pergi banyak tempat lah yang mungkin orang yang dah 7-8 tahun kerja pun tak dapat lagi. Itu yang saya Untuk accelerated saya tadi rasa tu. sendiri lah. Itu saya rasa accelerated tu. Okey. Alhamdulillah saya dapat manager yang bagus, yang sangat baik sebab dia pun pesara juga, pesara Petronas kan. Okey. Jadi saya memang banyak dalam banyak konsep-konsep saya personal ni saya kan dedikasikan apa saya punya pengalaman kerja tu dengan dia sebab dia pengurus pertama saya, dan banyak membentuk cara fikir awal saya waktu kerja. Jadi dia bantu untuk kita waktu di Tex Junior, dia dah bantu untuk kita melihat bagaimana nak mengurus stakeholder yang di peringkat atasan sekali. Bahkan senior management punya level. Dan kita rasa macam, kenapa aku nak kena tahu ni? Kan? Itulah. Waktu tu kita junior lagi first born. Ada layer banyak lagi atas kita nak sampai kan. Tapi itulah, jadi kepuasan kerja semua yang penting kan. Jadi bila saya nak pindah, of course lah, nak pindah kali pertama tu pun dah seberat dah. Tapi waktu tu saya fikirkan dari segi peluang untuk explore teknologi kan. Tapi waktu nak masuk company sekarang ni, peralihan itu adalah sebab saya jadi tak sure. Okey tak? Sebab saya akan masuk jawatan yang baru waktu saya nak start company sekarang ni. Jawatan yang saya tak pernah buat. Saya ada knowledge tentang jawatan itu. Tapi saya tak pernah execute jawatan tu. Tak pernah betul-betul bawa tugas. Dipanggil dia sebagai istilah sebenarnya Scrum Master. Dia mesti kita melihat development team lah. Product software development team. Bantu coach the team untuk ni. Saya kata saya sendiri pun tak biasa buat coding dalam team. Jadi saya nak ni coach kan. Tapi saya dapat gambaran. So saya mendelema. Dan antara orang yang saya of course rujuk adalah manager saya pertama tadi lah. Walaupun dia dah lama tak kerja dia, tapi dia saya rujuk dia. Bincang. Saya rujuk orang lain semua. Dan itulah yang saya rasa macam paling berat sekali lah. Tapi Alhamdulillah, saya bersyukur lah. Saya buat keputusan yang saya tak buat pada waktu itu. Dan sekarang ni saya memang jelas lah. Kira setakat inilah keputusan terbaik lah. Sebab saya dah stay di company ni 7 tahun lebih dah. 7 tahun tu keputusan yang betul tu. Sehingga sekarang. Dan itulah, walaupun bila saya rasa hampir ketepuan, macam kita dah rasa macam puas lah kerja. Macam apa lagi aku nak pergi nak buat. Jadi dalam company ni dia bagi peluang untuk kita bertukar kepada jawatan yang kata-kata kita boleh. Bahkan jawatan yang saya pegang sekarang ni adalah jawatan yang tidak wujud sebelum saya pegang. Kebetulan diwujudkan untuk cari somebody untuk pegang jawatan ni. Dan dia melihat berdasarkan pertimbangan keperluan jawatan ni, maka waktu tu manager tim lain lah. Dia kata dia dah buat ni, dan dia minta kelulusan daripada CEO waktu itu untuk ajak saya. Jadi saya kata okey lah, saya pergi apply dan alhamdulillah
saya kata ada benda baru yang saya akan selalu belajar lah. Ya, ya. Bila benda tu pun Yang baru dia itu yang cipta kan. kita tak Yang rasa, dia pasal kepuasan tu. kita tak rasa wah relax lah. Tak adalah orang nampak macam kita ni buat kerja semata nak buat kerja lah. Tapi dia bagi nilai tambah juga pada dia, macam tadi kata kita rasa kita bagi sumbangan kan. Tapi dalam konteks kerja ni kita dapat bantu colleague kita untuk buat kerja dia yang lebih baik kan. Kita empower people, memperkasakan orang lain, membolehkan untuk kita memudah carakan kerja-kerja teammate yang lain yang nak buat masuk duit kan, sales, nak service customer, service partner dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu yang dia kata itu yang saya rasa pengalaman kerja saya ni itu yang paling penting lah. Keputusan masuk anak. Keputusan dia untuk kita. Tapi kita nampaklah kat situ yang dalam perjalanan kerjaya kita ni ada juga pentingnya elemen kita kena of course berbaik dengan kita majikan, of course lah kan. Tapi pada masa yang sama juga, kalau macam contoh tadi bertukar-tukar tempat kerja, hatta even Tuan Haji pun walaupun dalam kerajaan tapi bertukar-tukar, macam tadi bertukar negeri, bertukar department kan. So kena ada that networking juga dengan orang-orang yang kita pernah bekerja kan, untuk nak kita sama ada mungkin projek baru ke ataupun knowledge yang kita boleh minta ke daripada dia kan, contoh benda macam tu lah. So daripada pendapat Tuan Haji Badrul dah banyak kita kata soft skill lah kot yang perlu ada pada young professionals ataupun graduan baru ni. Apa soft skill yang paling penting sekali untuk diorang nak navigate dalam alam kerjaya ni dengan berjaya? Apa soft skill yang paling penting? Yalah, seperti yang Abdullah Fahmi sebut tadi, memang cabaran di jabatan sektor swasta ni tak sama dengan kerajaan. Tapi dari segi kemahiran itu memang perlu, sangat-sangat perlu. Perlu. Sebab dia melibatkan kita perhubungan atau komunikasi dengan mana sama ada kita berkomunikasi dengan orang atasan kita ataupun orang bawahan kan, sebab saya pun ada juga dulu orang bawahan, dan juga dengan klien kita, dengan macam saya terlibat dengan kontraktor. Jadi semuanya kita memerlukan kepada budi bicara, kemahiran. Jadi mana kita walaupun kita ada SOP kita, tapi kita kena ada juga mana dari segi cara kita mengenali mana budi bicara kita. Tapi budi bicara kita tidak bolehlah mana di luar, mana dari segi mana tata cara, tata kelola, yang mana kalau kerajaan tadi ada syarat-syarat SOP kena ikut lah. Tapi kita dengan komunikasi dengan dengan masyarakat, dengan klien, mana contohnya mungkin kita perlu bagi bimbingan dah. Macam kalau saya ni banyak terlibat dengan kontraktor ada. Jadi kontraktor bermacam-macam. Macam-macam ragam dia. Macam kan. Lepas tu juga macam kontraktor kecil, kontraktor Melayu. Mana perlu bimbingan tak? Jadi kalau mungkin mereka tidak tahu, tidak ada pengalaman, jadi kita boleh bantulah mana itulah mana kenapa saya ibarat kata suka kerja dengan kerajaan, walaupun dulu memanglah kalau banding dengan swasta ni memang kawan-kawan saya boleh katakan majoriti kerja swasta. Sebab dari segi dapat imbuhan yang lebih besar lah. Bahawa mencabar kata kenapa asyik kerja dengan kerajaan. Memang dari segi pendapat tu memang setakat kata mana tidak boleh hidup seperti orang yang kerja di luar lah, kerja swasta. Jadi itulah mana kita memerlukan kepada cara untuk kita, sebab benda ni mungkin tidak belajar kita di universiti tak.
Tapi itu melalui pengalaman kita. Pengalaman kita lah. Pengalaman kita macam mana kita deal dengan orang atasan, dengan klien kita. Dan juga pertama kita mengendalikan orang bawahan. Sebab kita nak supaya kerja tu dapat berjalan dengan baik. Harmoni lah kita kata Harmoni. environment dia. Mungkin cara-cara setengah orang dia menggunakan Kekerasan kan. Saya bos kena ikut. Kena ikut. Macam mana kena ikut. Jadi ini memerlukan kepada cara yang untuk kita nak mengalir supaya mana kerja itu dapat siap dengan sempurna. Orang atasan kita Berpuas hati lah. berpuas hati, orang bawah pun seronok. Seronok lah. Dia tak rasa tertekan kan. Tidak rasa tertekan, enjoy. Itu saya memang, itu polis saya. Mana saya pernah cakap ke orang bawahan lah. Sebab kadang-kadang mereka ni keluar tengah hari, kadang-kadang dia ada urusan. Jadi saya kata yang mana saya tidak ada sekatan dari segi awak ada masalah nak buat kerja, ada masalah untuk nak mungkin kena pergi keluar ambil anak ke contohnya. Ada masa sikit tu. Tapi yang penting tugas kena beres. Tugas hakiki bagi selesai. Mana mungkin awak masuk lewat tapi mungkin keluar lewat. Mana kena. Itu memang kita kena jadi give and take kena give and take, betul. Baru mana kita suasana kerja tu seronok lah, betul lah. Tak ada yang rasa tertekan. Tu tadi ada Tuan Haji mention mengenai ramai rakan-rakan Tuan Haji kerja swasta kan. So pada pendapat Tuan Haji lah kan, sepanjang Tuan Haji bekerja dalam khidmat kerajaan ni, Tuan Haji nampak diri sendiri ataupun diri kawan-kawan tu ada tak yang macam struggle dengan kerja dia tu? Sama ada struggle untuk nak stay dalam kerja dia ataupun struggle nak buat kerja dia ke apa ke? Adakah tu tanda dia sepatutnya move on cari kerja lain ataupun dia patut ambil satu langkah ke belakang dan mungkin reset semula ke pemikiran dia ke apa ke? Ada pendapat? Dia memanglah cabaran tidak sama dengan di jabatan kerajaan dibandingkan dengan swasta. Mungkin cara kerja macam kerajaan mungkin masa tu antara 8 hingga jam 8 hingga 5, 8, 6 kan. Tapi swasta ni mungkin sampai malam. Kena Pernah berlaku call. pada kawan saya lah, dia dia nak bekerja dengan, dia dapat tawaran di swasta. Tapi dia beritahu ke bos dia, mana dia buat surat dia nak kerja dengan swasta. Jadi dia kata bagi simpan dulu sampai lebih kurang 2 minggu. Dia kata kalau dia okey kerja dengan swasta, mana proceed lah dia punya dia punya surat berhenti tu lah. Angkat jawatan. Tidak, dia mungkin nak masuk balik. Mesti kasih macam tu. Dia dah kerja. Jadi dia pergi kerja, balik setiap malam pukul 10 malam, 2 minggu. Penat. Kemudian dia kontak balik jabat dia, tak jadi. Mana dia tolak. Jadi itulah mana dia tidak sama lah. Jadi mana kalau orang yang sanggup mana cabaran itu dah mungkin menghadap suasana tu mungkin dia boleh kan. Mungkin tak sama, mungkin dia enjoy kerja mungkin sama tak. Tapi mungkin dia mungkin tak dia biasa mungkin dengan kerajaan, dia dapat sampai jam malam balik. Tiap hari pula kan, penat tu. Keluarga pun memang keluarga memang tak tepi jadi itu memang cabaran memang tak. Jadi hakikat ini mana kalau itu saya sebut tadi, kalau macam golongan muda sekarang lah, mungkin tak dibanding dengan suasana saya dulu. Dulu memang saya tu masa exam
terakhir tu, final year tu, surat tawaran kerja dah. Ada dah atas meja. Surat Sampai. tawaran kerja. Tawaran kerja. Kerjaan lah. Ngajak. Lah. Okey. Jadi mana dia tak ada fikir masalah nak cari kerja apa tak ada. Surat dah sampai. Ha. Jadi cuma kita kena apa ni masuk bekerja, melaksanakan. Ya. Tapi kalau dengan suasana sekarang ni mungkin tak sama lah. Jadi mungkin dengan nak dapatkan dari segi kerja berbeza. Jadi cabarannya sekarang ni mungkin ada yang tak sama dengan apa yang dia belajar di universiti. Belajar bidang lain, kerja bidang lain. Saya pernah jumpa dengan seorang pelajar UIA dan dia bekerja. Saya tanya dia macam mana kerja? Sama tak dengan belajar? Oh, totally different. Totally different. Totally different. Kalau kita tengok Khairul Amin tak? Khairul Amin. Sama Khairul Amin tu. Sama Khairul Amin. Dia engineer. Belajar engineer betul lah. Mechanical engineer betul lah. Tapi sekarang sekejap betul dia passion dia. Suasana kerja itu memang apabila kita, itu saya sebut tadi, kita kena committed dah. Jadi walaupun kita dengan suasana sekarang mungkin kita dapat kerja, kita kena committed dan kita kena belajar, ambil kesempatan. Jadi kita beri penumpuan sepenuhnya dan mungkin insya-Allah benda itu akan boleh kita bawa lah eventually. Memang saya ambil contoh macam Khairul Amin, memang totally different lah. Tapi dia Lain terus berjaya bidang dia, dengan betul. usahawan dia dengan restoran dia. Betul. Cipta kerja pula untuk orang Dia lain. kerja untuk orang lain betul kan. Lain pula. Dia cipta kerja untuk orang lain. Saya nak sentuh pasal tadi bila Director sebut pasal soft skill lah yang Soft ada skill, pada graduate. Saya suka pada hari ni saya nampak ada benda penting. Dulu pun penting juga. Tapi saya rasa perlu ditekankan sikit pada zaman sekarang ni. Itulah humility. Rasa kerendahan diri. Saya melihat, dan apa yang saya melihat, saya tengok banyak generasi baru utamanya yang dah bekerja lepas daripada 2017, 2018. Kelebihan mereka pada zaman ni adalah zaman teknologi. Betul. Jadi maklumat tu memang terlalu cepat lah berbanding kita. Memang zaman Haji kerja dulu pun dah start ada internet dah. Lepas tu zaman saya kerja pun dah ada internet dah. Tapi hari ni saya ingat pasca 2010 tu adalah pasca zaman smartphone kan. Zaman smartphone betul. Smartphone ni kita dapat waktu, macam saya dapat waktu lah. zaman belajar. Belajar betul. Waktu di U lah, di smartphone. Tapi adik-adik kita yang waktu 2010 masih sekolah, mungkin sekolah rendah kan. Sekarang dah bekerja dah. Tapi mereka ni terdedah dengan dapat maklumat lagi lebih cepat dan dah mereka dah terdedah dengan teknologi sebagainya. Saya nampak kadang-kadang tu ada segelintir atau sebahagian tu ada tendensi, ada kecenderungan untuk dia merasakan maklumat ni macam-macam dia boleh dapat lah. Jadi dia ada yang merasakan ada rasa kurang kerendahan diri tu untuk dengar arahan, untuk mendengar pandangan orang, sebab dia rasa macam ni dah tahu dah kan. Dah Google bagi tahu lah jawapannya apa. ChatGPT bagi tahu. Tapi saya rasa sebenarnya humility ni, kerendahan diri ni dia sangat penting. Lagi-lagi pada waktu sekarang, sebab kita sedang belajar daripada pengalaman. Macam kita yang sedang berpodcast pun, macam walaupun saya dah bekerja, masih dah bekerja dah 12 tahun lah. Tuan Haji dah lama. Tapi saya melihat pengalaman yang Tuan Haji cerita pada saya mungkin sebagai satu reminder. Ataupun mungkin aspek tertentu yang saya boleh ambil untuk saya aplikasikan di tempat kerja. Betul. Kan, begitu. Jadi dalam konteks bekerja tu kadang kita ada rasa kerendahan diri untuk tak kisah daripada orang bawah ataupun daripada orang atas. Orang atas of course lah kan. Tapi kan orang bawah pun kita boleh rasa kerendahan diri. Saya bagi contoh macam saya sendiri pengalaman dengan position sekarang, jawatan saya sekarang. Saya berpindah. Okay? Saya mula dengan satu jawatan employment tu di bawah Office Malaysia. Okey. 2019. 2021, Jun 2021 saya dah nak keluar dah. Saya rasa tepu Tapi saya diberi peluang untuk menjawat jawatan Regional Operation Manager, di mana
Saya yang jaga Office Malaysia Office pada Malaysia waktu tu. besar tu. Dia semua Tanggungjawab tu. employment orang dalam Malaysia ni saya jaga, tapi dari segi reporting mereka tu masih pada manager masing-masing. Masing-masing lah. Saya cuma lihat dari segi employment di Malaysia. Ya waktu tu saya dah daripada 2001 sampailah hujung 2023 lebih kurang. Semua yang di Malaysia tu maknanya kira technically bawah employment bawah saya. Tapi kemudian hujung 2023 saya pindah jawatan sekarang. Oh, okay. Di pindah jawatan sekarang ni saya tidak look into regional operation, tapi saya berpindah kepada function yang lebih kecil tapi melihat kepada global punya scope. Waktu itu saya berpindah kepada tim yang sedia ada, yang sudah ada team member. Kita kata dah memang running lah Exactly. jabatan tu. Dan team member itu masuk selepas saya masuk pun. Okay. Dan ada salah seorang tu memang saya yang interview waktu masuk. Tapi bila saya masuk kepada tim baru, saya kena masuk dengan kerendahan diri, maknanya saya kena absorb as much as possible dan bersedia untuk belajar walaupun daripada fresh grad yang baru masuk tahun lepas saya ataupun interview. baru interview. Kena begitu sebab kita mungkin rasa kita tahu banyak, kita dah lama kan. Tapi kita kena rasa macam bersedia untuk kita as if macam kita baru nak belajar, betul. Supaya kita tidak buat silap ni ketika kena pula yang jawatan sekarang ni dia banyak bermain dengan angka, number, revenue, finance dan sebagainya. Macam baru ni dia nak pergi cuti misalnya, jadi saya kata okey, biar saya tercover kerja dia, apa benda yang dia sedang buat, cover tu kan. 2-3 bulan saya buat kerja macam saya pula yang baru masuk kerja dia datang. Tapi sebab that specific task tu saya tak pernah buat. Saya kata kena make sure. Jadi saya nak kata kerendahan diri tu penting. Jadi kalau macam kata next saya pindah jawatan ataupun saya keluar kerja company lain pun, benda yang sama juga. Bila kita pergi dengan kerendahan diri, walaupun kita pergi sebagai senior manager sekalipun, tapi kita kena bersedia belajar dengan manager-manager sedia ada. Betul. Yang baru sebab setiap manager yang ada tu ada knowledge dia tersendiri. Sebab dia tahu dari segi konteks tempat kerja tu bagaimana, kita kena melihat. Jadi kalau kita pergi dengan so-called arrogant punya manner atau behavior, dia akan hanya macam tadi nampak dia macam dia kata kita nak rasa biar orang bawah rasa seronok, atas rasa puas hati. Betul. Tapi kalau kita pergi dengan arrogant manner, kita akan nampak kita yang akan rasa stress. Jadi itu yang saya nampak lah. Supaya kita bersedia dan kena usaha supaya as much as possible to show willingness untuk achieve something. Bukan tak boleh dulu saya kena tegur. Saya cerita sebab pengalaman saya kan. Waktu dulu saya kerja tu kita rasa macam kita dah explore banyak kan. Lepas tu bila bos kita pula orang lama, dia dah lama tinggal kerja teknikal yang on the ground, yang exact technical ni. Jadi saya ada tendensi untuk bila dia cakap tu, boleh tak kita buat macam ni. Waktu mula dengan dia kita nampak masalah dulu. Exactly, kita nampak masalah dulu. Saya nampak masalah dulu, kata tak boleh lagi. Tak boleh, cik, sebab kita cuci ni. Kita kira cerita teknikal lah. Lepas tu dia senyum lah. 2-3 kali saya buat tu, dia kata, Fahmi, by right, you jangan tolak terus. Why not you go back and check first, just in case. Just in case. Walaupun mungkin betul, walaupun you memang dah ada knowledge tu, mungkin betul. Tapi cuba check, kalau benda-benda baru diutarakan kan, cuba check dulu. At least when you check, maybe sekarang ni benda berubah banyak. Terlalu cepat. Benda berubah terlalu cepat. Jadi mungkin benda yang semalam valid, hari ni dah tak valid. Kita tak tahu kan. Betul. Jadi orang nak pergi check dulu. Tapi ini terpakai dengan baik, bukan teknologi saja. Kan? Bila bos kata, boleh tak kita set up macam ni. Kita nampak macam renyah. Renyah hati kita rasa masalah. Tapi renyah tu is it possible ke tak impossible? If it is possible, just matter of because it's taking more time, jadi kita sepatutnya make an effort first to do it. Mungkin renyah tu jadi opportunity instead of problem. One, dia akan menunjukkan komitmen kita. Betul. Another one is that dia akan menunjukkan kita punya effort tu. Dan tak dapat tidak, manusia ni ada bias. Dan saya rasa banyak benda accelerated progress saya dalam kerjaya adalah sebab kita at least kita show an effort. Istilah kata people don't care how much until you show you how much you care, something like that. People tak ingat pasal kita.
Sampailah kita tunjuk betul-betul kita care Tentang satu pasal perkara. saya nak kena check balik kan Dia punya code dia SI check betul balik. tak? Tak pasti juga. Betul. Jadi orang akan lihat Mm-mm. maybe not today, maybe not tomorrow. Tapi somewhere down the road Mm-mm. kita mungkin perlukan bantuan dia untuk progress further kan. Mm-mm. Allah, Betul. jadi saya nampak itu dua perkara yang sangat sangat penting lah, melihat pada Mm-mm. suasana teknologi, AI, ChatGPT Betul. pada hari Teknologi ini semua kan. sangat laju. AI kalau kata 5 tahun lepas orang dengar macam apalah sangat kan. Sekarang kat mana-mana kita boleh nampak banner-banner tepi jalan daripada sekolah pun banyak dah guna AI dah. Betul. Template lebih kurang je. Style makan pun Makan pun sekarang sama guna AI juga. Untuk design banner je kan. AI dah kata dia nak cincin ni, AI dah generate kan. Betul. Banyak benda dia dah tak sama macam dulu. Tapi dari segi on the foundation macam tadi tu, dari segi foundation tu sama je. Sama. Walaupun jawatan kerajaan ke swasta ke, walaupun cabaran mungkin berbeza, tapi dari segi pengendalian dengan manusia tu masih manusia lagi. Kita masih berurusan dengan orang. Exactly. Dan nak tambah sikit point mengenai komitmen apa semua tu. Saya teringat seorang pensyarah saya dulu lah zaman saya belajar tu. Dia punya ayat dia bagi kat kami lah. Dia kata kan. Dia kata, itu ayat dia lah. Dia kata majikan tengok korang punya degree ke diploma 4 tahun 3 tahun tu. Bukan nak tengok sangat berapa banyak A, 4 flat tak 4 flat. Dia nak tengok are you able to sit in one place for 4 years and do it right. Itu sebenarnya dia nak tengok. Kan? Sebab majikan kadang dia tengok mungkin lah. Dia tak kisah sangat. Kata 4 flat ke 3.5 ke. Dia nak tahu 3 tahun berjaya habiskan diploma bermaksud kalau kerja kat benda tu 3 tahun boleh buat kerja tu selama 3 tahun lah kan. Dia ada that level of kata apa komitmen lah untuk nak buat suatu kerja tu. Saya nak tambah apa yang Cik Mahami yang sebut tadi tentang kerendahan. Kerendahan diri dia. Sangat penting. Memanglah sebab kita sama ada kita duduk di swasta ke ataupun kerajaan ke, kita akan berada mungkin di bawah, ada bos dah. Bos mesti dia kata dia yang betul. Dia yang mesti bos kan. Walaupun kita betul, kalau dia salah, tapi dia bos. Dia bos. Dia apa-apa kita kena ikut dia. Betul. Tapi cara kita mengolahkan kebolehan kita, kemahiran kita, mana cara yang boleh bos kita terima. Kalau kita yang betul, kita nak sebut bos salah, tak boleh ya. Tak lama kita. Mana penting kita mengolahkan kemahiran kita, kemampuan kita. Jadi kita cara yang mana yang harmoni lah. Mana bos kita boleh terima. Betul lah macam Murada kata, mana kita duduk tempat tu mana kita boleh diterima oleh itu mana yang baik lah. Tapi kalau orang kata dia tu yang pandangan dia ya. Orang tak mau terima. Kalau duduk dalam suasana macam tu memang susah lah untuk bekerja. Jadi orang kalau apa-apa pun kalau ada apa masalah bertanya Cik Fahmi ya. Mana orang sonok dah. Orang sonok nak tanya kita macam nak selesaikan masalah tu. Masalah. Kita berasa puas hati sebab kita boleh bantu pula orang baru ke apa kan. Kita asyik kita nak mungkin kita ada kemampuan, kebolehan dengan kepakaran kita, tapi bos tu mesti bos. Bos tetap bos, betul. Tetap bos. Kalau kita mau ikut, I don't want to follow you. Yalah kan, betul. Itu tadi penting apa communication skill macam ni kita nak handle bos kita kan. Tapi kita seronok kalau bagi seronok apabila cadangan kita diterima. Ya. Itu yang penting. Tapi kalau kita cadang macam mana pun tolak. Tak apa lah. Yalah. So, pentinglah dah. Kita prepare 2-3 malam pun. Tapi kalau kata kalau bos kita puji bagus ini, kita pun puas lah. Kita pun puas hati betul. Kita pun seronok nak buat lagi. Kita. Masya Allah. So kita tengah bercakap tentang skill kan. Sajalah saya nak tanya pada dua-dua panel lah, Tuan Haji Badrul dan juga Saudara Fahmi, mengenai kalau katalah Saudara Fahmi masih awal dalam kerja, masih kata awal lah kita kata kan. Tapi tak apalah, soalan tu dia umum boleh je. Kalau kata di awal pekerjaan dulu, ada satu skill yang saudara ataupun Tuan Haji rasa
Kalau lah ada skill tu, kejaya anda ni boleh lebih berjaya lah kita kata. Ada tak satu skill yang rasa macam, kalau lah dulu boleh ada skill tu, waktu Fufu masuk kerja tu. Masa apa tak? Saudara Fahmi tu. Hmm. Kalau dah ada skill tu. Um, secara jujurnya lah, saya uh, cerita sikit macam saya punya bidang belajar tadi tu saya memang masuk dalam bidang ICT. ICT, yes. Kan degree ICT, major tu saya memang ambil major in software engineering. Software engineering. Minor corporate management. Oh, okay. Yeah. Jadi waktu saya pergi kepada intern tu, saya tu inilah kepentingan intern lah, Intern, kan? betul. Orang kata praktikal. Di mana kita diberi pendedahan tentang kerja yang betul. Bukan yang kena semata-mata photostat. Photostat, buat Excel. Staff semua kena buat. Ya, photostat kan, laminate waktu tu kena filing paper. Tapi dari segi kerja yang kena buat tu adalah kerja yang betul. Jadi waktu tu saya dapat gambaran sikit sebanyak bahawa waktu itulah saya punya preference tu adalah saya memang suka untuk tahu banyak benda. Okay. Tapi tak perlu in depth. Saya suka ambil tahu. Suka ambil tahu. Saya Jack of all trades. Okay. Saya suka panggil diri saya. Jadi banyak, tapi saya nampak sebab saya nampak later on bila saya masuk kerja, benda tu sangat membantu saya. Sangat membantu. Mungkin saya tidak dapat pursue certain path yang memerlukan technical skill. Ada orang dia memang suka fokus pada very technical skill, and then very very excellent, and they can go far and even faster. Macam saya nampak memahami banyak benda membantu saya untuk connect the dot within the organisation. So waktu saya kerja first tu, memang kerja saya sebagai IT analyst. IT analyst. So antara kerja saya buat lah, saya kena pergi ke department lain yang bukan IT. Saya kena fikirkan macam mana nak convert proses tu kepada digital world. Digital punya. Dan sampai yang saya ingat yang terakhir sekali saya pergi adalah kepada risk management. Okay. Saya tak pernah fikir, tak terbayang waktu masuk dulu kita tahu department yang ada. Risk management ni antara department yang kita kata, oh ni yang orang lama lah, sebab dia ni risk management dia tengok dia tahu semua department ni. Betul, dia tahu semua department dia. Jadi dia macam senior punya department lah kan. Tapi bila saya dapat peluang untuk pergi pada risk management, dan kita provide opportunity for them to digitalize the process kan. Lepas tu dia kata lah, okay, macam ni sistem ni. Terus saya kata, macam mana saya jawab soalan ni? Dan saya kata, okay, why not cerita kat saya. Sekarang ni, kalau ada isu macam ni handle sekarang ni, tanpa sistem ni. Ada bercerita. Waktu tu saya nampak flow cerita. Step 1, step 2, step 3, step 4. Jadi, waktu tu saya kata, oh, I am at the right place. Maksudnya, dari segi skill yang saya pilih untuk amati itu adalah, memang saya akan go back. Saya akan make sure saya dapat di skill. Maksudnya untuk memahami from keseluruhan. Keseluruhan. Jadi benda tu dia bantu kita analyse dan nampak. Dan sikit sebanyak kita tahu. Walaupun kita rasa macam, oh aku ni junior exam je. Tapi sebenarnya kita punya kerja tu kadang-kadang kalau kita tak buat, itu efek sampai ke finance department. Sampai ke CFO efek dia. Tapi kita tak rasa sebab kita tak faham. Tak faham sebenarnya. Yang ini yang memang saya kata alhamdulillah saya tak ada saya master ini, tapi saya memang pegang pergi mana-mana pun saya akan kena ada lah. Cuba make sure saya cuba fahami macam mana saya punya role ni effect organisation, kita connect. Cuba memahami macam kerja orang lain bagaimana effect pada saya, itu connect the dot. Tapi itulah saya rasa kalau ada mereka yang memang tak ada masalah, yang berminat untuk pick up the skill, try to work on it. Jangan terlalu banyak, buat sedikit supaya benda tu akan membantu untuk kita memahami keseluruhan dan untuk memahami macam mana kita nak bagi handphone kita happy kan. Dan sebab dia punya arahan tu datang daripada orang atas dia. Atas dia lagi pula kan. Atas dia daripada atas dia. Jadi setiap orang atas dia ada apa yang dia nampak kat bawah tu macam mana. Exactly. Manager tamu saya dulu sebelum saya buat apa tau. Selalu kita kata kita kena belajar to be on bird's eye view. Kan? Tapi
Dia kata bukan bird's eye view. Dia kata helicopter view. Helicopter view. Saya tengok kenapa helikopter? Apa Tinggi beza lagi dia? boleh burung. Jadi dia just matter of Istilah terminology lah, lah, terminology istilah lah. kan. Dia duduk kat udara kan. Hmm. Tak sebab bird dia akan turun macam ni. Ya. Tapi helikopter dia boleh naik straight. Naik straight. Maksudnya you can switch context. Ah. You nampak on the ground, direct, execute, technical macam mana. Tapi at the same time, you boleh pergi ke atas, you tengok, okay. Managerial level macam mana? Dia on the spot. Macam tu. Ya, ya. Itu yang akan bantu untuk lebih, oh okay, interesting. Benda-benda tu lah yang kita nampak akan membantu kita progress dengan lebih cepat lah. Tapi tak semua orang sesuai lah kan. Yang mana yang Yalah. orang berminat untuk ambil tahu. Macam benda kan jaga kain orang lah. Bagi saya betul. Tapi dia adalah bagaimana memahami juga kita punya impak kepada company. Dan bila ada berlaku, Keseluruhan. berlaku vision tukar ke direction tukar pun, kita tak terlalu takut sebab kita kata okay. Bos kata CEO atau number one kata macam ni, macam mana kita nak make sure okay, tugas kita yang ada sekarang ni masih menyumbang kepada itu. Macam mana kita tidak diberikan tugas oleh manager kita yang tidak dapat menyumbang kepada vision organisation vision organisation. Menarik. Kalau mana berkaitan dengan skill ni memanglah yang kita nampak sekarang ni memang semua nak cepat kan. Semua nak cepat. Semua nak cepat, nak segera. Jadi memanglah kemahiran IT tu memang sangat penting lah. Memang masa kami dulu macam masa saya dulu memang semua manual. Semua. Zaman IT ada ni typewriter ke zaman tu? Typewriter. Tapi sempat beralih ke komputer juga kan. Sama along the way tu beralih kan lah. Tapi masa tu banyak pelajar-pelajar daripada overseas balik. Masa tu ada bos-bos yang tak boleh tak IT guna IT. Itu yang penting kita cara macam mana kita nak menyampaikan kemahiran kita tu. Sebab dia dah biasa dengan walaupun benda tu contoh saya pernah pergi seminar seminar seorang profesor ni masihlah dia menggunakan OHP. OHP lah nak. Yang tulis pakai marker tu, tas tu. Orang lain semua pakai PowerPoint. Jadi benda teknologi ni memang kita kena cepat, kena adapt. Macam saya lah kalau sebab semua nak cepat nak panggil tender apa semua penyediaan dokumen-dokumen dah. Sekarang ni semua kalau kita ada kemahiran IT je kita masuk figure terus keluar. Even borang tender pun. Jadi kalau kita nak masih lagi nak manual. Even sekarang ni minit mesyuarat. Kalau dulu masa saya dulu tulis 3 minggu tulis baru sebelum meeting akan datang bawa keluar minit dah. Sekarang ni sudah mesyuarat bos nak minit. Tu dapat petang tu juga dapat. Jadi itu kemahiran IT ni memang sangat penting lah dalam jadi kena adapt cepat lah walaupun kita orang lama dah tapi macam mana pun kita kena adapt lah sama IT itu kira nasihat lah untuk kita punya professional yang ada sekarang kan, untuk dia masuk ke alam kerjaya ni kena ada that skills lah yang penting. Macam tadi Sir Fahmi mention humility kena pentingkan kebaikan team instead of kebaikan diri sendiri lah kan. Betul. Dan juga IT walaupun sekarang IT dia pun kata internet di hujung jari, informasi di hujung jari, tapi kena tahu juga cara nak guna dia kan. Walaupun kita guna AI, salah cara guna pun dapat maklumat palsu juga. Macam itu ada isu dengan ChatGPT keluarkan nombor yang dia hacker sendiri, ada pernah tengok kan. Dia hallucinating kita kena check balik juga betul. Kena verify. Terima belum jangan kita taksub dengan kena check balik lah kan. Okay. Alhamdulillah. Banyak input daripada kedua-dua kita hari ni. Mungkin kita boleh tengok dari ruangan chat kalau ada soalan kepada panel kita. Ada? Yang ni. Viewers, ada apa-apa soalan? Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Oh, sorry.
Kamera betul kan? Bagi kita tak screen kan. Lupa. Ada sikit dia apa, distracting. Okay, kalau pada viewers ada yang, pada penonton ada yang nak tanya soalan, boleh tanyalah pada panel kita. Kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi kita punya podcast. Kalau ada lah, boleh tanya. Ada. Ada satu soalan daripada audience. Dia ada WhatsApp pada saya. Dia tanya, bolehkah tuan panel memberikan nasihat kepada seseorang yang berasa tidak pasti dengan kerjaya yang telah dipilih oleh dia sekarang? Ada pendapat nak bagi? Dia kata dia rasa macam tak sure adakah betul ini bidang dia nak, patut dia tukar ke, ataupun macam mana? Ada nasihat nak bagi kat dia? Kerja. Dia kata dia macam lost. Dia tak pasti betul ke dia punya bidang sekarang ni. Satu jawatan. Jawatan dia pilih. Dia tak beritahu lah jawatan apa dia pilih. Tapi dia tanya lah. Kerja. Kerja dia tu. Sekarang ni lah memang dalam suasana yang sekarang ni yang kata kita kena memilih kerja dah. Mungkin kerja itu tidak sesuai dengan jiwa kita. Yalah, tadi kita kena lihat pro and con lah. Pro and con. Sama ada kita kerja kita tu, kerja yang kita dapat tu, kita boleh adapt, ataupun mana, contohnya kalau kita tak kerja, apa pendapatan kita? Adakah kita ada alternatif? Dia ada pula istilah apa? Kerja tu hidup ke hidup untuk kerja? Jadi mana adakah kita kepentingan kita, kalau kita tak kerja, kita income pun tak ada, kita duduk relax kat rumah, ataupun kita ada keluarga dah. Sampai bila? Adakah yang itu lebih baik daripada kita? Yang kita dapat kerja dah. Jadi kita kena memikirkan secara global. Sebab itulah mana setiap kerja tu, kalau kita betul-betul yang sebut, kalau kita betul-betul kita dapat dan kita boleh fokus dan kita boleh adapt, mungkin dapat berjaya lah. Berjaya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun dia tak sama dengan macam saya sebut tadi, tak sama dengan apa yang dia belajar. Sebab mungkin kemahiran kita mungkin ada pada masa tu. Kita nak itu ya, kita nak letak keradaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin secara tidak nampak, mungkin dengan kita dapat kerja itu, mungkin itu satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita nak, Allah bagi kita adapt dan kita nak menyesuaikan, dan mungkin dari segi Allah nak bagi menjanakan pendapatan. Jadi kita nak take yang positif. Kalau kita nak take yang negatif itu, tak sesuai dengan jiwa kita, tak kerja kan? Tak kerja kita. Betul. Semua tak kerja kan? Betul. Macam dalam konteks ni, saya rasa mungkin saya boleh relate juga dengan keadaan saya waktu sebelum saya pindah kerja sekarang ni. Jadi waktu macam saya kata, mungkin macam saya tak ada masalah dengan klik, tak ada masalah, kerja saya tak ada masalah. Cuma saya kata saya problem adalah sebab industri banking tu macam tu, dia strict. Antara benda-benda yang nampak remeh, tapi dia efek pada saya waktu saya baru dapat anak. Anak pertama. Jadi kerja saya sebelum ni adalah dengan company sebelum ni, saya tak boleh bawa phone masuk office. Tak boleh bawa phone? Phone masuk office. Nak masuk office, pergi ke bilik belah kiri ni ada bilik locker. Masuk locker, baru masuk office. Phone ke simpanan locker? Phone simpan locker. Nak guna phone, pergi ke locker. Dia pergi ke locker, kalau nak pergi phone. Jadi kita rasa macam, kita rasa macam, ada orang kata mungkin phone ni mengganggu. Tapi dalam konteks tu, waktu tu saya kata macam, ada emergency ke apa ke? Masuk contact center. Call center, mungkinlah sebab ada data. Ya, betul. Dapat ambil gambar kan. Tapi bukan call center kan. Tapi waktu saya hantar tiket, saya kata, macam tak best, saya try to go with the flow lah. Tapi lama juga lah saya bertahan dekat 8 bulan. 8 bulan. Tapi waktu tu macam tadi sebut lah, kita okey, apa alternatif yang kita ada? Okey. Waktu tu saya setuju, memang kita kena lihat secara overall, secara holistik, bagaimana apa keputusan kita. Okey, kalau kata kita nak berhenti ni, kita dah ada kerja lain tak? Dah secure kerja lain tak?
Sebab saya ada juga kes di mana ada yang kongsi kepada saya, dia, waktu saya kerja tu, dia tu dah berumur lah. Kan. Dia ada anak. Anak dia boleh berkuasa sebaya dengan saya. Okey. Anak dia ni, dia macam tu, dia tak seronok kerja, dia decide, okey lah, berhenti lah. Macam Sebab tu je. apa? Sebab dia boleh balik duduk rumah mak ayah. Okey. Kan? Macam kita ni, macam saya, cuma ayah saya duduk di Kedah. Kita Jauh, datang ke sini, ni kalau saya kata decide tak berhenti, habis sewa rumah siapa nak bayar? Kan? Makan minum sini siapa nak Siapa bayar? nak tanggung kan? Jadi Betul. kita kadang-kadang keluar daripada comfort zone kita, kan, membuatkan kita supaya tidak ada safety net itu kadang lebih baik supaya kita akan push diri kita. Untuk lebih Dalam survive. masa sama kita bina that survival instinct kan. Tapi dalam masa sama kita tak boleh juga tak ada safety net langsung. Kena ada juga. Kena ada some problem plan. Jadi kalau kita boleh berhenti sebab kita dah ada saving, boleh bertahan dalam 3 bulan 4 bulan. Okey, mungkin berhenti sikit. lagi-lagi bila dah ada anak, dah ada isteri, jadi susahlah kalau kita nak berhenti. Namun kalau kita rasa kita dah rasa macam doubting ourselves in the work, kita why not? Okay, go on career hunt lah. Pergi cari kerja. Cari kerja lain. Dan sama cuba bertahan lah. Sebab mungkin kerja sekarang masih kerja hakiki. Kita masih kena memenuhi akad. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Kena memenuhi akad. Kita sedang memenuhi akad kita dengan majikan sedia ada. Maka kita memenuhi akad sedia ada. Tapi dalam sama kita cuba cari peluang kalau ada. Kalau ada peluang lain. Kalau ada peluang lain dan sesuai dengan keadaan kita dan sebagainya, why not? Kalau tidak, kadang-kadang saya nampak mungkin ada orang dia macam dia tak nampak bahawa dia berada di tempat yang lebih baik. Jadi bila pergi ke tempat lain, orang itu terlalu rendah lah gaji. Stres dia environment pula kita tak berapa bila buat further exploration macam dia buat further study, further research, tempat ni ada problem lagi, nampak macam gaji tinggi. Jadi benda tu semua akan bantu dia untuk buat keputusan. Dan at the end of the day, keputusan tu kita sendirilah. Itu pandangan saya. Kadang-kadang ada faktor lah macam kalau saya kalau mengikut cita-cita memang tak sama dengan kerja. Betul, kalau ikutkan tak sama. Tapi masa tu sebab saya ingat keluarga susah. Jadi memang kerja tu sangat penting nak support tu. Jadi mungkin sekarang ni mungkin tak sama, mungkin sudah keluarga dia mungkin senang, dia tak apalah, tak kerja pun tak apa. Itu kena minda tu kena buka lah. Kita tak boleh. Jadi ni ada soalan daripada Zoom punya chat. Ada 2 soalan. Soalan pertama dia kata, ramai yang takut atau malu untuk bercakap atau memberi pandangan semasa mesyuarat perbincangan dalam syarikat dia lah. Dia kata mereka berasa tidak layak untuk bercakap. Apa tips untuk mengatasi perasaan rasa tak layak untuk bercakap tu dalam mesyuarat tu? Kalau dalam mesyuarat ada bos-bos ke apa kan, mungkin dia rasa kerdil dengan saya ni kan, tak boleh nak bercakap ni. Macam mana nak mengatasi perasaan tu? Pandangan saya Cakap je. Saya cakap je. What's the worst can happen ada mesti ada sebab kenapa kita dipanggil untuk menghadiri mesyuarat tu. So kita ada value yang kita boleh bagi dalam mesyuarat tu. Sebab kalau tidak takkan kita dipanggil. Kalau kita dipanggil hanya semata-mata dipanggil, dan kita mungkin pada pandangan saya kita ada hak untuk menyuarakan ketidak relevanan kita untuk berada di titik tu lah. Tapi kalau kita dah dipanggil, bos panggil, kita ada sebab. Dan jadi setiap banyak try to aim to find a point yang kita memang ada ilmu pasal benda tu, kita add on to that. Kadang kita bukan bagi pandangan baru, kita add on daripada orang lain punya point. Kita support, kita betul. Sebab tadi cadangan ni memang kalau tengok berdasarkan yang ilmu kita ada, kita boleh connect macam ni. Itu untuk menghilangkan rasa malu, rasa takut. Jadi bila lama-lama kita dah biasa, kita pun boleh nak bagi kita dengan lebih senang lah. Kita nervous je. Sebab kita rasa macam overwhelmed ataupun kita rasa macam manager, bos semua. Engineer sini pula tu. Betul-betul. Jadi dia daripada kena start somewhere, cakap, slowly dia akan build up the confidence lah. Dan yang paling penting, jangan cakap benda tak tahu lah. Cakap benda tak tahu. Pastikan cakap benda kita tahu. Itu penting tu. Dan cari usaha point mana yang kita boleh add on to that. Jangan start dengan bagi
Kalau nak bagi bombastic word, Tak start payah. yang mana kita boleh add on to that. Supaya kita tidak nampak salah sepenuhnya. Kita hanya bantu untuk support orang lain punya point. Yes, yes. Lama-lama kita start bagi Kita point mungkin kita kita sendiri. pula boleh bagi point kita. Exactly. Itu yang pandangan saya lah. Itu yang saya lalui juga lah dulu. Betul. Lalui juga. Okay. Kita lalui lah. Personal experience lah. Dia ingat. Yalah. Maksud dia kata dia takut nak bagi pandangan. Sebab dia sekerdil. Saya rasa benda ni dia ada berkaitan dengan pendidikan. Mungkin pendidikan rumah. Sebab saya sendiri melalui lah. Jadi mungkin kita sebagai satu pengalaman kita mungkin kepada semua cara kita nak mendidik anak-anak kita. Ya, benda ni akan memberi kesan pada apabila dia besar, dia rasa macam inferiority complex, takut. Kita boleh tengok. Kalau kita membiasakan, kita didik anak kita suka bercakap dia. Apabila kerja nanti pun dia berani lah. Kalau tidak dia rasa takut, memang di sekolah pun dia rasa takut. Jadi nak bagi pandangan walaupun dia ada idea dah, tapi takut nak suarakan. Ini mana penting pada pendidikan di rumah, sebagai kita sebagai ibu bapa. Jadi kita kena bagi peluang kepada anak-anak kita. Kalau kita asyik kita kata ini tak boleh, ini tak boleh. Ayah kata sini tak boleh. Tak boleh. Jadi penting itu sebagai kita mana kita kena bagi bermula dari pendidikan. Dan didikan tu mana tadi segi pendapat, tapi juga segi adat. Kita tak boleh kena pandai juga adab. Jangan adab kena ada juga. Tak boleh nak cakap itu orang kena tengok. Ada juga cara. Asyik orang tak habis cakap lagi dia dah pakar dah. Jadi itu benda penting semua. Mana tadi cara berani nak cakap, kemudian adab dia ada. Adab. Jadi inilah mana suasana yang orang akan lihat. Inilah mana kemahiran yang mana yang tak nampak. Yang mana yang kadang-kadang kalau yang bos yang memerhati, inilah mana yang akan bagi sidik kecemerlang ke. Sebab APC skill ini yang memang tak sama dia. Yang perlu yang develop pada di rumah lagi, mungkin di sekolah lagi. Itu punya pandangan saya gitu. Memang kalau di sekolah tu mostly yang contoh macam join club ke presiden club memang masya-Allah boleh bercakap lah kot. Dah biasa bercakap kan, dah biasa di peluang kan. Dia mesti tak sama juga. Dia takkan tiba-tiba dia ni. Betul. Ada start from somewhere kan. Tadi kata lah. Dia dah start di awal di rumah, perjalanan di luar daripada sekolah pun bahkan dia dah biasa cakap. Memang kan. Saya sendiri pun melalui macam tu. Tak dibiasakan. Okeylah, soalan seterusnya, apakah pandangan panel berkenaan memberi dan menerima feedback secara proaktif? Macam mana nak bagi, macam mana kita nak train diri kita untuk boleh bagi feedback secara proaktif instead of selalu negatif? Apa maksudnya? Pandangan panel nak memberi dan menerima feedback secara proaktif. Mungkin dia bagi feedback tanpa diminta kot. So dia proaktif. Dia bagi proaktif betul, dia bagi tahu feedback awal lagi. Jadi dia tak tunggu orang tanya apa pandangan tak. Tapi dia dengar tu dia rasa dia boleh main dan dia terus pandangan. Mungkin saya rasa lebih pada berkaitan dengan nombor satu. Kita kena tu lah. Kita tak adalah mana kita kena alert, kena tengok realiti, suasana dah. Adakah suasana itu memerlukan pandangan kita, ataupun kita meet up majlis, kita nak bagi pandangan. Jangan kita terus bagi boleh kan bagi pandangan. Jadi adab itu mana penting. Betul. Jadi kita tak terus kita kena tengok suasana. Kalau suasana tidak memerlukan kita macam ni. Kadang-kadang ada soalan tu yang ditarik lebih pada rhetorical question kan, tapi dia nak suruh orang berfikir bila dia nak bagi pandangan. Ini satu lagi soalan dalam WhatsApp dia tanya. Pada pendapat Tuan Haji, Tuan Haji dia bagi spesifik. Dia kata, pendapat Tuan Haji, pada zaman Tuan Haji awal bekerja, teknologi tidak seperti teknologi sekarang. Kini, saya tengah cuba baca. Kini semakin banyak teknologi moden seperti AI yang akan mengambil alih manusia lah dalam bidang kerja tersebut. Pendapat Tuan Haji, macam mana saya nak hadapi situasi itu? Saya rasa maksudnya nak kata yang ke depan makin banyak benda yang dah automatic, yang macam AI semua tu, macam mana kita nak hadap that tu? Kalau tak Tuan Haji pun, dua-dua pun boleh kot. Kau nak bagi pendapat. Macam nak handle?
future trends dia kata ke hadapan. Cuba bagi pandangan saya, ini pun memang perbincangan yang memang berlaku dengan bos manager saya sekarang ni. So kami melihat kepada isu efisiensi dan juga tapi kita kena balance out dengan value yang kita beri, kan? Memang konteks pada hari ni bila saya masuk di tim sekarang ni, kami ada 3 orang saja. Tapi kami bertanggungjawab atas revenue yang signifikan kepada company. Global besar. Global. Yeah. Kami support tim lain juga. Yang sama kita deal dengan customer untuk renewal dan sebagainya. Jadi kami fikirkan apa task-task yang kita ada yang sebenarnya kita tak kata eliminate involvement, kita kata kita boleh reducekan our involvement. Kan? Of course melalui AI dan automation. AI dan automation dalam konteks pada ni lebih pada nak mempercepatkan. AI tu hanya sebagai satu alat untuk mempercepatkan kita buat kerja. Dan di mana value kita? Value kita adalah sebab macam kita sebut tadi, bila automation datang, AI datang, bagi input proses, kita kena verify dulu. Sebelum kita boleh confirm the output, kita kena verify dulu. Human decision tu kena ada juga lah. Mesti ada juga. AI dia cuma boleh bagi suggestion. Kan? Lama-lama dia nampak kalau kita enable dia untuk baca keadaan market, keadaan situasi apa sebagainya, dia boleh bagi suggestion. Tapi we should never allow it to make the final decision for us. Yes. Kan? Jadi value manusia adalah pada nak membuat decision tu. Tapi yang bantu bentangkan data tu. Mula-mula kita yang kena buat data dulu. Saya ingat Tuan Haji pun biasa lalu lah. Kita nak kena buat report itu, report ini kan. Even manual pun sama juga. Tetap ada berhimpun data nak kena analyse kan. Data-data ni bukan tak ada. It's just that kita nak kena put it ataupun nak organisekan dia. Organisekan dia kan. Dan benda ni ada sama. Melalui automation, melalui AI, dia boleh bantu untuk organisekan data tu untuk kita tengok dengan lebih betul. Dan benda tu memang kita akan boleh buat pun. Cuma sekarang ni, instead of kita spend masa 1 hari, 2 hari nak buat benda tu, mungkin dalam masa sejam dia dah selesai. Kita just kita macam ni, masukkan data ni. Pop. Kita nak masuk data ni. Pop. Jadi, dalam masa sejam kita dah boleh selesaikan benda yang mungkin kita masa 2 hari atau 3 hari. Kita sampai tak tidur malam nak buat, nak prepare. Itu value kita. Sebab yang design tu adalah kita. Kita bantu untuk come up dengan put in what is the human value out of it. Jadi kita tak sepatutnya takut kepada AI. Tak boleh takut dengan AI lah. Tapi kita melihat AI ni, bagaimana kita mengguna AI ni. Macam kita always make AI as our tool. Rather than kita yang mengikut AI. Ada orang dia memang dah tak boleh nak start apa AI lah. Oh ya. So apa? Sikit-sikit dengan AI. Dan memang ini berlaku. Yang berlaku adalah dia jadi macam taksub kepada AI. Bila orang bentangkan data semua ni kata, tapi AI cakap macam ni. Susah. Sekarang orang ni buat research. Dia boleh data kan. Dia kata AI cakap macam ni. Sekarang kita kena tahu sebab macam kita tadi, kadang AI ni dia hallucinating. Saya pernah sekali saya saja minta buat satu analisis pada tu. Okey. Kata saya buat artikel ni, saya masuk please bagi kod ni, kod orang ni sesuai dengan artikel. Okay. Saya akan review balik artikel tu. Saya bagilah point yang saya nak cakap pasal benda ni. Jadi kita tak, jadi value kita di situ. Input daripada kita. Tapi dan kita tengok bagaimana AI bantu untuk kita susun ayat tu dengan point. Saya suruh dia cari kod tokoh ni berkenaan ni. Dia pun tak lah tokoh ni cakap macam ni. Betul ke? Betul ke tokoh tu boleh cakap? Saya pergi tengok tokoh tu, saya tengok. Tak ada pun. Tak jumpa. Saya tanya dia, kat mana dapat rujukan ni? Oh dia cuba cakap ini tak ada. Tak ada. At least saya tak ada, saya buang lah part tu. Okay. Saya buang part tu. Saya cari tempat yang saya boleh jumpa sendiri, put in that exact word yang sesuai dengan artikel tu untuk menyokong kita punya artikel. Jadi nak kata macam tu lah, human value tu di situ. Kita masih perlu become the final approver. And it should not become the final approver. Betul. We should not let AI to make decision for us. We make decision, based on the input, based on the process that they make. The input kita bagi ya. Dia mesti daripada kita. Dia bukannya daripada AI. Alam itu cara saya lihat bagaimana kita nak menanggapi lah. Dan ini yang berlaku sekarang ni di tempat kerja saya kan. Okey. Jadi ada kalau input tu garbage,
Di proses pun dia akan jadi output yang garbage juga. Cakap pasal input garbage, apa garbage, kebetulan lah sebab saya mengajar electrical engineering. Satu subjek saja tu programming lah. Guna graphical programming. Student suka tanya AI, ChatGPT, how to do this programming. ChatGPT betul keluarkan jawapan. Dan bila dia orang buat, benda tu tak boleh nak run. Ada error. Mesti tanya, apa? Kenapa? Apa punca error? Dia tak tahu. So saya tahu lah, dia mesti tanya AI dia. Kadang error tu simple je nak solve kan. Bila dia terlalu bergantung sangat pada AI tu, dia tak jumpa lah. Dia pergi jalan penyelesaian sebenar dia. Mungkin tu cabaran pada sekarang ni. Pensarah apa semua dah. Betul. Kadang assignment dia orang pun bergantung pada AI juga betul kan dong. Jadi mana mungkin itu menyebabkan sekarang ni ialah kita kena bagi penjelasan pada mereka supaya minda mereka ni mana lebih mana kena bukan setakat mana bergantung kepada AI. Tidak jadi kata pemikiran Pemikiran pun di critical thinking tu still kurang. from us. Should be from us, betul. Allah bagi akal pada kita kena guna. Kena guna akal Allah bagi, betul. Dan mungkin soalan last daripada viewers kita, dia tanya last dia kita, promotion atau kenaikan pangkat selalunya adalah contribution, adalah berdasarkan contribution dan exposure individu itu. Tapi ada juga yang banyak bagi contribution tapi tak dapat naik pangkat. Sebab kurang exposure, maksud orang yang low profile lah ni. Buat kerja banyak tapi tak menonjol. So leadership tak kenal lah orang tadi tu. Ada pula yang sembang je kencang tapi kerja tak buat naik tapi cepat naik pangkat. Apakah komen atau nasihat mengenai isu ni lah, isu berkaitan dengan tu? Dia buat kerja banyak tapi low profile tak naik pangkat. Orang kedua ni cakap hebat, kerja tak buat pun tapi naik pangkat. Macam mana tu? Nak hadapi situasi tu. Ya, kita sangat relatif lah benda ni. Yalah, kita kena nak, macam tadi lah, kita kena develop diri kita. Kita tidak boleh nak lihat situasi yang macam tadi, kalau kita memikir yang tadi, mana kita macam jiwa kita tidak tenang lah. Jadi kita melaksanakan kerja dan kita yang penting itu tadi lah, mana nawaitu kita dah. Jadi kalau kita banyak, kita sebagai seorang Islam, itu saya mana ialah sebagai orang kata lama dah, kita kena menghayati macam kita baca, kita macam doa surah Al-Fatihah tu, mana sekurang-kurangnya 17 kali dalam hidupan kita. Mana iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Mana pada dialah mana kita berubudiyah, berhamba, dan kepada Allah sajalah yang kita minta pertolongan. Jadi mana kita bekerja dan kita melaksanakan itu, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga insya-Allah Allah akan buka jalan rezeki. Semua itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kalau kita buat itu semua kita kena hubungkan. Jadi kalau kita lihat macam tu dak, mana tengok dia tu tak kerja tak mana dak. Jadi kita nak cari kesilapan, nak cari kita nak guna cara. Jadi kita lupa kepada yang utama. Kita nak di samping kita develop diri kita. Kita kena sempurna lah, mana dari segi kita, mana contohnya, mana kalau segi kata dari segi ketepatan masa ke, dari segi kerja-kerja kita kena kompeten ke, itu kena buat lah. Kalau mana orang tak nilai juga tu, kita kena minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bukakan hati. Betul. Benda ni berkatan tu lebih penting. InsyaAllah Allah mungkin dia tak perasan. Mungkin kalau kita doa dengan Allah bukakan hati. Jadi kita jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua pun mana kadang-kadang kita lupa dalam kehidupan. Sama juga kita kerja ni, mana kita nak convert kepada ibadah dah. Jadi kita niat kita, barulah kita start kita dapat pahala. Jadi kadang-kadang kita lupa dah. Betul. Macam saya benda ni saya cukup ingat macam ayah saya ada. Dia kata kita mandi pun mana kita niatkan pagi, dia kata kita mandi,
untuk sihat tubuh badan. Hmm. Sebab itulah Allah izin dia mana dia sihat. Hmm. Hmm. Jadi kadang-kadang kita lupa dah Hmm. dalam kehidupan kita. Jadi sama dengan kerja. Jadi kita kena sedar bahawa yang utama kita kena kita bentukkan diri kita seperti mana yang apa ni yang syarat-syarat yang diperlukan. Apa yang macam kalau teman-teman guru dah apa dia kemahiran yang perlu dah. Ya. Jadi itulah yang dan kita jangan lupa mana kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakinlah dengan Allah Saya SWT lah, betul. Mungkin Allah tangguhkan apa kenaikan pangkat tu sebab kita belum ready. Kalau lah naik pangkat jadi Kita sombong tiba-tiba kan. mungkin ada hikmahnya. Ada hikmah hikmahnya. dia. Kalau kita ada yang itu, insya-Allah kita Ya. hidup tenanglah, insya-Allah. Tenanglah, insya-Allah. Saya setuju dengan pandangan Tuan Haji. Dalam konteks ni, walaupun jadi pun, we should focus on ourselves. Betul. Develop ourselves. Kita mungkin kita tahu, kita nampak orang ni dia cakap je pandai tapi tak buat kerja pun kan. Dan mungkin kita tengok apa benda sebenarnya yang kriteria yang memang ada berlaku. Kita pernah nampak tempat lain dan kawan-kawan saya pun cerita ada orang yang dia memang bila dah ada orang kawan pada orang saya naik pangkat pun end up yang buat kerja orang bawah dia. Dia tak buat kerja tu, dia buat kerja. Lepas tu waktu tu kita kata, kenapa jadi macam ni kan? Tapi sooner or later benda tu akan obvious lah. Kan? Lagi contoh bila orang bawah dia tak ada. Waktu tu kerja tak jalan. Kerja tak boleh jalan. Waktu tu nampak obvious lah. Tapi yang paling penting tu, baik kalau katalah kita di pihak yang mana kita punya kerja tak dapat exposure pada orang atas. Yang menyebabkan orang tak terlepas pandang kita kan. By right ialah kalau a fair performance review tu kita patut dapat perhatian yang sepatutnya lah. Kan? Sebab patutnya kita diminta bagi tahu okey apa pandangan kita tentang kerja kita, performance kita, dan bos kita kena bagi kita feedback balik kan tentang performance kita. Tapi kalau kata kita tak dapat exposure di peringkat atasan, mungkin ada sisi-sisi yang mereka pentingkan yang kita kurang. Contohnya ada orang ni dia mau buat kerja tapi dia jenis tu industri kerja dia. Dan dia tidak banyak bercakap dengan orang. Jadi orang rasa macam kalau angkat dia ni boleh tak nak bawa dia masuk meeting yang boleh perlukan manage orang lain pula mungkin kan. Dan bantu dia manage orang. Mungkin. Tapi kalau kata dia nampak benda ni skill ni penting, aku memang boleh buat kerja. Tapi aku kurang skill ni menyebabkan aku macam kata terlepas pandang. Di terlepas pandang orang tak nampak nak naikkan. Jadi kan macam tadi kata tadi kita kena develop diri kita. Kan fokus untuk tu. Kalau kita rasa macam sebab kita sebab ada setengah orang kenaikan pangkat ni dia akan ambil 360 feedback. Maknanya dia akan tengok later kalau dia naik pangkat siapa klik dia. Contohnya kalau dia naik pangkat kepada manager dalam department tu, dia akan tanya juga pandangan manager lain. Macam ni kalau orang ni naikkan pangkat sebagai manager, dia keras macam ni. Sesuai tak? Macam mana dengan work ethics dia contoh. Work energy dia untuk bersama dan tim sebagai manager. Bagaimana dia dengan orang bawah dia. Sebab ada orang dia good in with colleague. Tapi bila dia naik atas, dia tak reti nak manage orang bawah. Tak boleh lah. Ini bos saya pertama ni berlaku dalam pertuangan sebab ada yang orang tertentu yang dinaikkan pangkat tapi dia ada masalah bila dia nak handle orang bawah. Jadi memang daripada jadi kawan sama kawan, bila naik atas kawan-kawan dia tak suka dia. Tak suka dah. Cara dia tak reti cara nak handle. Tak boleh manage. Jadi patutnya kita kena lihat dari segi lebih pada introspeksi dan fokus on what we can control. Rather than focus on what we cannot control. Betul. Mari kita boleh control, kita kena pergi buat networking dengan leadership ni. Mungkin kan? Kita kadang-kadang dengan manager lain kita kata, jom kita makan lunch sekali. Benda simple. Tapi benda tu akan membuat orang lebih mengenal cara kita secara natural tu bagaimana. Itu je. It doesn't take rocket science to do all this kan. Kita ada waktu kita tahu bos HOD punya birthday, kita tahu kita wish je. Simple je. Bukan kita nak suruh kita bagi hadiah pun, tak bagi hadiah pun. Allah Alam sila, tapi jangan sampai orang salah faham body dan sebagainya. Tapi maknanya kita tunjuk, we show people how much we care
then they will start to care about us. That's the Betul. thing. Betul. Betul lah. Okay, Alhamdulillah kita pun dah menuju ke penghujung podcast kita. Mungkin last soalan lah kot daripada kedua panel sebagai nasihat lah kepada kita punya audience. Kalau katalah para panel boleh bagi nasihat pada diri panel pada tahun umur 25 tahun. Apa nasihat nak bagi pada diri panel, diri Tuan Haji pada umur 25 tahun dulu? Dah umur Awak dia agak bagi saudara Fahmi lah boleh. Ya, Apa nasihat? 25 tahun itu adalah 10 tahun lepas. 10 tahun lepas kan? Baru 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. Jadi berikat lagi lah. Kalau saya, apa yang saya akan cakap pada diri saya 25 tahun lepas, saya akan minta untuk while waktu tu saya tak ada anak lagi. Saya tak kahwin lagi, 25. Hujung tahun lah, hujung tahun 25 tu saya baru kahwin. Saya akan minta fokus, spend as much as possible time on the technical skill. Knowing what skill that I already have on that time. Sebab saya rasa waktu tu kalau saya dah ada lebih baik technical skill pada waktu itu, chances are saya boleh perform lebih baik leading towards this. But maybe kalau saya ada technical skill lebih baik waktu tu, mungkin saya tak jalan sampai ke sini hari lah. ni lah kan. Mungkin pas Ke saya tempat berbeza lah kan, jalan berbeza lah. Tapi saya percaya at the end of the day, no matter about AI, kita talk about AI, about automation ni pada hari ini, technical skill, foundation skill itu, skill yang foundation itu, fundamental skill tu sangat-sangat penting. Terutamanya dalam bidang teknologi ni, dalam IT ni, benda tu yang akan bantu kita untuk ni. Jadi come buat me tool ke advancement sebagainya, teknologi baru ke apa ke, kita boleh adapt sebab fundamental kita selesai. Jadi kita dia at the end of the day, fundamental tool semua ni balik ni kepada otak manusia juga. Dia bukannya Allah kita jadikan kun fayakun daripada tak ada apa-apa tiba-tiba ada, tak. Dia Allah ilhamkan melalui otak manusia. Jadi fundamental tu ada kemampuan otak manusia juga. Kita kena work towards that lah. Dia di sistem tool yang ada ni hanyalah membantu untuk kita menyelesaikan kerja kita dengan lebih cepat, kan? Tapi dia tak akan lari daripada apa yang manusia boleh fikirkan. It's just a matter of kita mungkin buat lambat sikit sistem, atau buat laju sikit. Kita buat laju lah. Betul. Tuan Haji mungkin? Memang nak banding dengan suasana saya masa kata dah 25 tahun, masa 25 tahun dulu. Kalau 25 tahun sekarang writer mungkin. memang cukup berbeza lah. Berbeza dengan suasana masa tu dengan kita masa tu. Mungkin macam saya datang pada keluarga susah dah. Mana pergi sekolah jalan kaki. Tak sama sekarang ni, semua naik kenderaan. Dulu tak berapa sibuk. Jadi nak berhadapan dengan suasana sekarang ni, kita kena macam saya sebut tadi lah, kalau saya tadi kata 3 perkataan tadi lah. Kalau mana memikir, kita kena kalau kerja, kita mungkin sekarang ni kena memilih kerja yang kena fokus betul-betul. Macam saya sebut tadi lah, mana kita nak pilih yang mana. Sebab setengah ada, kalau yang sekarang ni ada yang minta guru dah. Mungkin ada dah alternatif. Baru ni saya jumpa ada yang ada guru paksa dia minta berhenti. Saya tanyalah kenapa ada kawan-kawan berhenti dah. Sebab dia dah masuk sekarang ni dah masuk umur dah 30-an umur dah. Dia dah ada kerja dah. Okeylah yang tu. Sampai tua pengarah ketua seksyen tu mana panggil, sebab kerajaan sudah spend untuk bahagian keguruan ni, ya. Jadi mana jangan tarik diri, sebab ada yang tarik diri mungkin sebab dia sekarang ni kan guru kena yang tak ada training pendidikan kena ambil DPLI jadi mungkin dah peringkat umur dia rasa dah
Berat Ah, lah nak bawa. berat. Mungkin kena ada assignment apa Hmm. mungkin. Jadi terpaksa tarik diri. Jadi inilah mana cabaran. Macam tadi lah, mana kita kena macam mana suasana penyesuaian ni memang sangat penting. Kena boleh Betul-betul adapt. adapt. Adaptability tu kena kuat. Kita kena kuat. Jati diri itu kena kuat. Sebab kalau tidak kita takkan kita nak hidup tanpa kita ada haluan. Tak? Haluan. Jadi kita orang mungkin memerlukan kita itu orang nampak sangat macam betul orang tadi mana ketua jumpa kita tu sebab dia nampak kita diperlukan. Tapi kita rasa kita tidak diperlukan. Itu yang itu. Itu memang satu. Kemudian mungkin tak sama kita nak cari kepuasan. Jadi kita kena bina lah untuk dapat kepuasan tu. Itu mungkin bergantung atas itu yang tadi kita kena ada kemahiran tu. Kena kemahiran kita macam mana kita nak adapt suasana. Kemudian tadi kemudian kita jangan lupa kita nak bagi semangat, terutama macam kita walaupun orang tua kita mungkin senang Selesa lah kita kata mungkin. senang mungkin dia ada tapi kita tidak lepas dia sebagai ibu kita yang mengandungkan kita, sebagai bapa yang kita walaupun mana kita bekerja walaupun kita kadang-kadang kita lupa. Kita contoh kalau hari raya ada kita suka bagi duit pada anak saudara, kita lupa pada ibu bapa kita. Walaupun RM10 tapi mana ingatan kita pada jadi mana kita mana inilah keberkatan hidup kita, mana sumbangan kita sumbangan kepada ibu bapa yang utama. Kadang-kadang memang ada saya jumpa setengah ada kawan-kawan saya dia apabila orang tua dia meninggal baru dia terkejut. Dia lupa untuk nak bagi sumbangan. Tapi sudah terlambat. Terlambat. Jadi saya ingatkanlah pada anak-anak muda lah, mana kadang-kadang jangan lupa mana sumbangan kita pada ibu bapa. Kemudian tadilah mana kita dengan keluarga. Jadi keluarga kita kena kita kena mengawasi. Macam saya pernah orang tanya kalau pindah bawa tak family. Kata saya memang saya tak pernah tinggal family saya bawa. Ada orang contoh kalau di Kelantan kalau nak pindah keluar, dia sanggup tinggal sanggup tinggal keluarga. Dia kata kalau nak balik Kelantan susah pula. Kata saya lebih mana bersama dengan family. Di mana saya kena pindah pun bawa sekali lah. Kemudian kita dengan masyarakat, sumbangan kita dengan masyarakat, kita cuba melibatkan sama ada kita NGO ke, sama ada kita dengan karya masjid ke. Yang paling utama kita dengan macam saya sebut tadi lah, kita sebagai seorang Muslim ni mana kita mula macam mana kita kerja, kita kena ada kena committed kita lah dengan Islam. InsyaAllah Allah akan memudahkan kehidupan. Sebab kita ni tidak lama. Betul. Tak lama. Mungkin macam saya ni Allah bagi lagi lah berkata ekstra lah mungkin tak. Tapi memanglah itu penghujung. Jadi orang macam mana pun kita kena ingat bahawa kita kena ada bekalan untuk kita balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua. Dan kita kena doa supaya mana kita ni Allah bagi permudahkan dari segi kehidupan kita dan nikmat ni bermacam-macam cara, bukan saja dari segi kewangan dah. Betul. Sihat kita masa dengan keluarga banyak. kita dengan Hubungan baik kita. Itulah sedikit insya-Allah sebagai ingatan pada. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada kedua-dua panel kita. Dan pada sampai ke penghujung dah podcast kita. Dan secara ringkas kot mungkin takeaways yang kita boleh ambil daripada podcast hari ini hasil daripada sharing daripada panel kita Tuan Haji Badrul dan juga Saudara Fahmi. Dalam dunia kerjaya ni, untuk nak navigate dengan jaya ni, kita kena ada soft skills lah. Di antaranya adaptability yang kuat. Maksud kita boleh apa? Adaptability bahasa Melayu apa?
Bukan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri, yes. Menyesuaikan. Kebolehan untuk menyesuaikan diri dalam apa jua environment lah. Sebab kebanyakan yang professional kata tak sesuai dengan kerjaya dia lah apa ke. Mungkin dia perlu cuba untuk adapt dulu and then baru tengok macam mana lah ke depan. Dan juga skill-skill yang seperti communication, kan? Nak communicate dengan orang atas, orang bawah, orang sekitar pun sebetul penting lah. Dan setakat ini sajalah mungkin podcast kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan stay tune lah untuk podcast yang seterusnya. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.